Terima kasih. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Ini adalah anggaran pelajaran mengurus tambahan pertama bagi tahun 2024. Mudah-mudahan tak ada lagi tambahan-tambahan yang kedua atau yang ketiga. Tapi kalau perlu, maka seperti hari ini kita menyokong apa juga keperluan bagi membantu pentadbiran jentera kerajaan dan juga manfaat kepada rakyat. Skim penstabilan harga minyak masak adalah kerana kita masih lagi memberikan subsidi kepada harga minyak masak ini kepada rakyat. Dan harga subsidi ini ataupun subsidi yang diberi oleh kerajaan ini dinikmati oleh seluruh warga Malaysia dan juga warga asing. Jadi saya rasa tiba masanya untuk kita melaksanakan apa yang kita kata bahawa subsidi ini adalah untuk rakyat kita. Dan untuk itu saya mencadangkan Yang Berhormat Menteri supaya seperti yang telah disebut oleh kerajaan sendiri, kita memberikan bantuan tunai harga subsidi itu direct kepada penerima yang layak. Warga asing tak payah, T20 tak payahlah kot ya. Dan terus kepada poket rakyat. Artinya bila mereka membeli minyak masak, wang yang mereka gunakan itu, mereka kena fikir dua kali. Mungkin untuk menjimatkan atau menyelamatkan wang, mereka akan kurang mengambil minyak. Dan ini juga suatu karya yang baik dari segi kesihatan. Kalau tidak, setiap tahun kita akan menambah, dan kali ini alasannya ialah harga refined oil ini meningkat ya. Tapi kita boleh terus melaksanakan subsidi direct kepada rakyat ini secepat mungkin. Mohon mencela. Boleh? Saya amat setuju apa yang dicadangkan oleh rakan saya Muhammad Senator Datuk Wira Hatta berkenaan dengan subsidi minyak, yang mana kita hari ini tengok banyak keterisan yang juga dikuasai oleh bukan lagi rakyat Malaysia yang sepatutnya menerima subsidi. Saya setuju apa yang dicadangkan, di mana kita memberi imbuhan balik kepada rakyat yang layak menerima subsidi ini sebagai tunai direct kepada akaun mereka, yang mana kerajaan juga telah ada senarai semua B40, di mana di kalangan-kalangan yang tak layak menerima subsidi, maka tak dapatlah, mereka belilah harga biasa. Ini satu cadangan yang baik. Begitu juga terhadap gula dan barang-barang yang kita sediakan subsidi. Terima kasih, Yang Berhormat. Ya, ahli-ahli senator tak payahlah terima subsidi harga minyak ni ya. Jimatkan guna minyak ya, Tan Sri. Betul, saya juga ingin menyentuh mengenai peruntukan tambahan untuk Kementerian Pendidikan yang khusus disebutkan di sini ialah untuk menampung bayaran kontrak kawalan keselamatan dan kebersihan di sekolah. Ya, banyak tu 1.76 bilion. Ya, ada pandangan bahawa kontrak pembersihan ini diberikan buat masa inilah kepada mengikut zon-zon lah ya. Diberi pada kontraktor yang besar, dan kontraktor ini pula akan subkan kontraknya kepada kontraktor kecil. Jadi sudah tentulah di sana ada pemeringkatan keuntungan ya kepada berbagai pihak. Sama ada sistemnya masih berjalan atau tidak, saya minta penjelasan daripada kementerian. Kalau boleh ya, walaupun kerjanya mungkin sedikit rumit, bukan rumit tapi banyak kerja nak buat. Kalau diberikan kepada kontraktor kecil ini mengikut sekolah ya, supaya mereka dapat melaksanakan tugas itu ya, dengan tidak memerlukan suatu main con yang mendapat untung atau laba daripada pemberian tersebut. Ini kebersihan dan keselamatan ini boleh dilakukan oleh orang tempatan, orang kampung, ya, oleh
apa nama itu, PIBG bersama-sama dengan masyarakat kampung, apa nama, Jawatankuasa Kemajuan Kampung, JKK, ataupun rela, ya, jaga keselamatan, rukun tetangga, ini akan memberikan faedah kepada lokal dan tidak kepada syarikat-syarikat besar, ya. Remeh, bukan remeh, dia terlalu apa termnya, susah sedikit, ya, tetapi ianya baik dan boleh membantu ekonomi penduduk tempatan, ya. Kalau tidak, sentiasa kita akan mendapat tuntutan ni. Kalau sistem yang ada itu berjaya dengan menggunakan Mencon, saya tak nampak kita perlu membayar tambahan sampai 1.7 bilion tersebut. Jadi sudi apalah kiranya dipertimbangkan cadangan ini dan memberikan tanggungjawab itu kepada penduduk tempatan, ya, badan-badan persatuan yang saya yakin akan dapat melaksanakan kerjanya dengan juga profesional. Kita juga berbelanja tambahan betul untuk mengadakan PRK, pilihan raya kecil. Ya. Dalam ini ada 4 pilihan raya kecil yang terpaksa tanggung. 4, ya. Ya. Tak banyak jumlahnya, tetapi masih boleh diselamatkan kalau tidak ada pilihan raya kecil. Kalau tak ada pilihan raya kecil ni maksudnya tak ada yang meninggal lah. Ini bukan kerja kita. Tetapi kalau kita memikirkan sedikit perubahan sistem, kita pernah dulu dalam sesi yang dulu ada 16 kali pilihan raya kecil, sudah tentu kosnya tinggi. Itu kos yang kita catatkan yang dibelanja oleh kerajaan. Bagaimana tentang parti-parti politik, bagaimana tentang calon-calon berkempen, wang yang digunakan untuk kempen raya kecil ni masif dengan izin Tuan-Tuan. Jadi kalau kita boleh ubah sistem, kerana pilihan raya kita ni untuk 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun dia meninggal the first 1 year ataupun tahun kedua, ya, ganti pula pendek umur meninggal pula lagi pilihan raya untuk kawasan yang sama. Apakah tidak boleh diubah sistem supaya mandat 5 tahun itu yang diberikan kepada parti yang menang itu dilanjutkan, ya, oleh parti mewakilkan wakil dia, ya. Ini kena ubah sistem. Mungkin wakil calon tu layak, ya, letakkan, ya, kerana bersusah payah menang pilihan raya tu, ya, tiba-tiba 2 tahun kita sudah terpaksa berbelanja besar lagi. Tapi ini memerlukan satu pemikiran yang agak kontroversial, kerana sekarang pun sudah ada, ya, 2 tahun terakhir daripada pengurusan kemenangan itu, kalau meninggal tak ada pilihan raya. Tapi saya mencadangkan supaya keseluruhan 5 tahun itu tak ada pilihan raya. Terus, ya. Betul. Tan Sri Fatmi nak tanya tu, sama ada apa ni YB dah buat apa pemeriksaan kesihatan belum? Datuk Mentua, saya tertarik dengan hujahan YB sahabat saya ni. Ini adalah satu new paradigm shift. Okay. Untuk nak buat itu, saya rasa kena pindah perlembagaan tu. Okay. Alang-alang kita pindah perlembagaan, adakah YB bersetuju ubah the whole system of the elections? Iaitu, kita pilih parti, bukan pilih calon. Maka tidak ada lagi pilihan yang kecil. Setiap kawasan hanya pilih parti. Amanah ke, UMNO ke, Barisan ke, apa ke, pilih. Kalau parti itu menang, parti tak mati. Half term. So, alang-alang nak pindah-pindah perlembagaan, pindahlah terus. Parti yang bertanding. Saya setuju tu, pasal parti yang pilih wakil rakyat yang meninggal tu. Betul. Sebenarnya semua calon itu perlu memberikan satu salinan tanda tangan presiden parti untuk mengakui dia sebagai calon. Di parti itu, ya, melainkan calon bebas seorang-seorang nak masuk, itu open for all lah, ya. Jadi cadangan yang waras yang diberikan oleh Tan Sri Fatmi itu
boleh. Waras. Boleh dipertimbangkan. Sebelum ni Tan Sri Fadmi tak waras ya? Walaupun ianya Mencelahlah sikit. boleh kita tertawakan sekarang, tapi wajar kalau kita fikirkan. Ya. Saya tak berniat asalnya nak mencelah. Tapi saya terfikir yang di-Pertua, kalau jumlah yang ada dalam parlimen sekarang tu separuhnya mati, siapa yang akan nak wakil di situ sehingga sebelum pindah perlembagaan? Apakah cukup tunggu 5 tahun yang akan datang sehingga jumlah separuh yang meninggal tu, yang ada tu mati? Ini tidak pelik. Jadi saya baguslah paradigm shift tu. Tetapi kalau kita bicara macam tu, artinya 5 tahun sekali dan kita buat satu shift baru dalam negara kita ni. Ialah contoh tu contoh yang ekstrim lah ya. Di mana tahu kan satu penerbangan ya 300 orang, separuh 150 ahli parlimen dalam tu. Menasabah lah contoh ya, ekstrim. Sebab itu ada peraturan menteri supaya ahli-ahli parlimen yang ramai-ramai tak boleh naik satu flight ya. Tu peraturan baru pula dah tu. Itu. Ya. Nampak kesah tu buat dengan cadangan tadi. Since we are into this, ya, kita fikirkan yang secara menyeluruh lah. Bila meninggal, siapa yang nak menggantinya? Maksudnya, parti itulah yang menggantikannya. Ya. Caranya itu dimaktubkanlah di dalam peraturan dan juga perlembagaan. Kita biasa pindah perlembagaan ni, dapat 2/3 jalan. Ya. Jadi, saya tidak menuntut ianya dibuat tahun depan, tetapi fikirkan ini dalam satu sekuens yang menasabah dalam kita membincangkan kos mengadakan pilihan raya kecil. Bukan banyak tetapi cukup untuk ia menimbulkan perbahasan dalam Dewan. Jadi artinya signifikanlah jumlah tersebut. Jadi Datuk, panjang lagi? Dah habis dah. Habis dah? Pasal saya tadi sebenarkan pasal ada memang ada soalan tambahan, peruntukan tambahan untuk SPR tu ada. Tapi dah lari sikit daripada pembelajaran. Okey. Jadi itulah pandangan saya supaya kita dapat menjimatkan kos dan apa juga perbelanjaan tambahan yang diberikan, yang digunakan adalah pergi balik kepada rakyat. Jadi tidaklah kita terasa ini sebagai suatu pengurusan ataupun pentadbiran yang tidak wajar. Kan saya mohon menyokong. Terima kasih Dr. Hatta. Satu isu yang tadi kalau saya benarkan lagi, pencelahan memang